Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Yang dikasihi ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa, seterusnya ahli jemaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan, memberi taufik kepada kita sehingga dapat kita datang ke masjid untuk mengerjakan solat subuh secara berjamaah. Seterusnya dapat duduk di dalam majlis ilmu, yang mana kita mengharapkan majlis ilmu yang kita adakan pada pagi yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada kita membincangkan tajuk yang diberikan kepada saya untuk dibincangkan pada pagi yang mulia ini, suka saya menyebut tentang kelebihan hadir solat berjamaah, khususnya di waktu subuh di masjid. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masya'ina fi dhulami ila al-masajid bin nuri tam yaum al-qiyamah." Berilah berita gembira kepada orang yang berjalan di dalam kegelapan malam menuju ke masjid, yang mana golongan ini akan mendapat cahaya yang sempurna di negeri akhirat nanti. Orang yang hadir solat berjemaah, khususnya solat subuh di masjid, akan mendapat kelebihan yang khusus yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepadanya cahaya yang sempurna ketika mana sebahagian besar daripada hamba Allah yang berada di padang mahsyar berada di dalam kegelapan. Di sana ada hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya mereka itu mengetahui kelebihan yang ada di dalam solat subuh dan di dalam solat isyak secara berjamaah di masjid, nescaya mereka itu akan mendatangi masjid walaupun dalam keadaan merangkak. Sehingga kan ulama menyebut bahawasanya antara golongan yang tidak ada di dalam diri mereka itu sifat nifaq adalah golongan yang Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada mereka untuk menjaga solat subuh dan menjaga solat isyak dilakukan secara berjamaah. Jadi ketika mana Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita dapat hadir solat subuh secara berjamaah, maka kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang kita akan bincang pada pagi yang mulia ini adalah berkenaan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk yang diberi kepada saya untuk dibincangkan pada pagi ini adalah seindah akhlak
sang Nabi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semua kita tahu tidak ada manusia yang paling mulia di kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala meletakkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tempat yang cukup mulia. Orang yang paling mulia di kalangan hamba Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra." Aku adalah penghulu kepada anak Adam pada hari kiamat dan sedikit pun aku tidak berbangga dengan kedudukan tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan seramai-ramai hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah taala memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah pastinya orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua memiliki akhlak yang tidak ada tandingnya. Ketika kita ingin membicarakan tentang akhlak Rasulullah, tentang mulianya peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya kita telah membincangkan tentang seorang yang paling sempurna di kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak akhlak yang mulia ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang terpilih dari kalangan anak cucu Nabi Ibrahim alaihi salam, anak cucu kepada Nabi Ismail alaihi salam. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail." Allah Taala memilih puak Kinanah, kabilah Kinanah daripada anak cucu Nabi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah Taala memilih Quraisy daripada sekalian ramai anak cucu kepada Kinanah. Wastafa Bani Hashim min Quraisy, dan Allah Taala memilih Bani Hashim daripada anak cucu kepada Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah Taala memilih aku dari kalangan ramai puak-puak Bani Hashim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Mustafa, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan ramai hamba Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keindahan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh kita melihat daripada beberapa sudut. Antaranya adalah dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang mana Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan tentang permulaan wahyu yang diturun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, ada perkara-perkara yang Allah Taala kurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana hubbiba ilaihi al-khala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dicampur di dalam hati baginda perasaan cinta untuk duduk bersendirian. Wa kana yatahannatsu fi ghari Hira, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadat di Gua Hira beberapa malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Taala mencampurkan ke dalam hati baginda untuk duduk secara bersendirian, tak nak bergaul dengan orang, rasa duduk bersendirian untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih Gua Hira tempat baginda sallallahu alaihi wasallam beribadat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadat di Gua Hira, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikat Jibril menurunkan wahyu yang pertama, 5 ayat daripada surah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Selepas daripada diturunkan wahyu yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam berasa takut. Kerana orang yang datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mula-mula dia suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca, "Iqra ya Muhammad", baca wahai Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Ma ana biqari", aku tidak pandai membaca.
kemudian dia peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sekuat-kuatnya. Kemudian dia melepaskan Rasulullah, dia suruh Rasulullah baca sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah balik ke rumah dia dalam keadaan gemetar. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh keluarga dia agar menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Zammiluni, zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku." Kemudian keluarga dia menyelimutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga hilang perasaan takut daripada diri Rasulullah. Kemudian Rasulullah menceritakan kepada keluarganya, kepada Khadijah isterinya, tentang apa yang berlaku ketika baginda berada di Gua Hira. Jadi apa yang Rasulullah paling bimbang ketika Rasulullah berada di Gua Hira adalah Rasulullah terkena sentuhan daripada jin. Itu hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbang. Kerana Gua Hira duduk di atas bukit, jauh daripada tempat orang. Jadi biasanya tempat-tempat begitu ada jin. Rasulullah bimbang. Okey, cuba kita tengok apakah hak yang diucapkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Kalla abshir. Tidak sama sekali. Hendaklah kamu bergembira. Wallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak mensia-siakanmu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan peristiwa yang berlaku di antara dia dengan seorang lelaki yang datang ke Gua Hira ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersendiang di Gua Hira, dan lelaki tersebut suruh Rasulullah baca. Ketika Rasulullah bagi tahu Rasulullah tidak pandai membaca, dia peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik dalam keadaan ketakutan gemetar. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kalla abshir, tidak sama sekali, jangan bimbang, bukan itu, bukan sentuhan jin. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak mensia-siakanmu. Kenapa Allah Taala tidak mensia-siakanmu? Allah Taala akan menjagamu kerana katanya yang pertama, innaka latasilur rahim. Sifat-sifat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kerana ada sifat-sifat ini, kata Khadijah radhiyallahu taala anha, pasti engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada beliau dilantik menjadi rasul cukup banyak sifat-sifat yang mulia, yang sehinggakan Khadijah radhiyallahu taala anha berpandangan mana-mana orang yang memiliki sifat yang seperti ini pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla wallahi la yukhzikallahu abada. Yang pertamanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wallahi innaka latasilur rahim. Demi Allah, sesungguhnya engkau cukup menjaga hubungan silaturrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup menjaga hubungan silaturrahim. Dia menjaga hubungan silaturrahim bukan sekadar kita berbuat baik kepada kaum qarabat kita, bukan sekadar itu. Bahkan ketika kaum qarabat kita buat jahat kepada kita, buat buruk kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa tasduqul hadis, dan engkau ini jujur di dalam perkataan, di dalam percakapan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang pendusta, bukan seorang yang suka bercakap bohong. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang benar di dalam ucapannya, orang yang jujur di dalam ucapannya, diakui oleh lawan, bukan hanya diakui oleh kawan, bahkan diakui juga oleh lawan. Sebagaimana pernah Abu Sufyan yang pada ketika itu belum lagi memeluk Islam, dan dia menjadi pemimpin kepada penduduk Mekah memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Raja Herakl tanya beliau, bagaimanakah Muhammad percakapan dia sebelum daripada dia mendakwa menjadi nabi? Adakah kamu menuduh dia pernah melakukan pendustaan? Akuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qal? Adakah kamu pernah menuduh dia melakukan pendustaan sebelum daripada dia mendakwa menjadi rasul? Kata Abu Sufyan, kalla, tidak sama sekali. Dia tidak pernah berbohong, dia tidak pernah berdusta. Ma jarrabna alaihi kadhiba.
kami tidak pernah melihat dia melakukan pendustaan. Dua sifat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tahmilul kal. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang suka memikul bebanang dan kesusahan orang lain. Mana-mana orang yang ada kesusahan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memikul kesusahannya. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membantu orang-orang yang susah. Mana-mana orang yang susah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu. Wa taksibul ma'dum. Antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah suka mengusahakan sesuatu yang tidak ada. Andai kata ada orang yang ingin pertolongan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana benda ini tidak ada pada orang lain dan tidak ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mendapat perkara tersebut untuk membantu orang yang ingin pertolongan daripadanya. Kemudian antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi adalah wa takrid dhaif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka menjamu tetamu. Suatu ketika dahulu, antara akhlak yang mulia yang dipuji oleh masyarakat Arab pada ketika itu adalah menjamu kepada tetamu. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sama seperti zaman kita. Kedai makan tidak ada seperti zaman kita. Zaman kita, kalau kita pergi di mana sekalipun, kalau tak ada orang jamu kita pun, kita mampu untuk makan sebab kedai makan banyak. Cuma kalau negara yang bukan Islam tu, payahlah sikit kita nak makan makanan yang betul-betul halal. Tapi kalau negeri yang ada orang Islam, kita rasa tidak susahlah untuk kita mencari makanan yang halal. Sama ada di dalam negara kita ke ataupun di luar negara kita. Tetapi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedai makan tak ada. Jadi orang kalau datang daripada jauh mari kepada satu kampung, maka untuk mendapat makanan, sama ada dia bawa bekalan ataupun orang tempatan yang memberi makan kepada tamu yang datang. Di zaman dulu, walaupun tetamu itu bukan tetamu dia, orang luar datang, walaupun tidak dikenali, antara akhlak yang mulia yang sering diungkapkan, yang sering diperkatakan pada zaman ketika itu adalah memberi makanan kepada tetamu. Dan seterusnya antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Khadijah radhiyallahu taala anha, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan kamu sentiasa membantu kepada orang yang mengalami kesusahan. Mana-mana orang yang ditimpa musibah, mana-mana orang yang ditimpa musibah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu dia, menolong dia. Orang yang memiliki akhlak-akhlak yang seperti ini tidak mungkin diabaikan dan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki akhlak ini pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika ada orang mari bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimanakah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha kepada orang tersebut, adakah kamu tidak membaca Al-Quran? Kata orang itu, ya, aku membaca Al-Quran. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Segala kebaikan-kebaikan dan akhlak-akhlak yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, itu ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, antara akhlak yang disebut di dalam Al-Quranul Karim adalah wal 'afina 'anil nas. Segala orang yang memberi kemaafan kepada manusia. Orang yang memberi kemaafan. Apa maksud orang yang memberi kemaafan? Ketika orang buat jahat kepada dia memberi kemaafan. Itu antara akhlak yang disebut di dalam Al-Quran. Akhlak itu ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekadar menyuruh para sahabat bersikap pemaaf, tetapi bersikap pemaaf sebenarnya ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menterjemahkan sifat pemaaf di dalam akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya datangkan beberapa contoh yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang cukup pemaaf.
muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun Fathu Makkah, pada tahun penaklukan kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh membalas semula kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan oleh sebahagian penduduk Mekah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalas kejahatan tersebut. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Mekah yang menyakiti, yang pernah menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perkataan dan perbuatan mereka, kata Rasul, antumut tulaqa idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah, kamu semua dibebaskan. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di negeri Taif. Taif adalah satu daerah yang tidak jauh daripada kota Madinah. Taif rasanya orang-orang yang mengerjakan umrah pada hari ini boleh dikatakan kebanyakannya ataupun ramai ziarah ke Taif. Sebahagian daripada pakej umrah menjadikan ziarah Taif sebagai salah satu destinasi dalam melaksanakan ibadat umrah. Jadi Taif ini adalah satu daerah yang berdekatan dengan Mekah. Sedang malang di Mekah, dan setelah daripada kewafatan Abu Talib dan isterinya Khadijah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah arah dakwahnya kepada penduduk Taif. Rasul keluar daripada Mekah bersama dengan seorang sahabatnya yang dikenali sebagai Zaid bin Harithah, berdakwah kepada penduduk Taif. Sampai di Taif, beberapa hari Rasul duduk di Taif, bermacam-macam kesusahan yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam penduduk Taif buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka mengambil batu dan melempar kepada Rasul berdarah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul keluar daripada Taif. Kemudian Allah Taala mengutuskan malaikat datang kepada Rasulullah dan meminta izin daripada Rasulullah untuk mengangkat bukit dan menghancurkan penduduk Taif. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak apa yang diinginkan oleh malaikat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengharapkan keluar daripada sulbi-sulbi mereka, zuriat mereka yang membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Tengok sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dizalimi, kalau kita nak bincang orang yang dizalimi ini, dia ada 3 situasi ataupun dia terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertamanya adalah orang yang dizalimi, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala balas kejahatan orang yang buat zalim kepada dia. Balas mula kejahatan orang buat zalim kepada dia. Ini yang pertama. Yang keduanya adalah dia mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Sekadar kejahatan orang zalim buat zalim kepada dia. Yang ketiganya adalah memberi kemaafan kepada orang buat zalim. Orang yang buat zalim kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memberi pembelaan kepada orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi mendapat pembelaan di atas dunia sebelum daripada negeri akhirat. Bagaimana pembelaan yang Allah Taala bagi kepada orang yang dizalimi? Allah Taala mustajab doa dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya, wattaqi da'watal mazlum fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab. Hendaklah kamu takut doa orang yang dizalimi, kerana tidak ada di antara doa orang yang dizalimi dan di antara Allah Subhanahu wa taala hijab. Tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Doa orang yang dizalimi diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi daripada Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihin." Ada 3 doa diperkenankan, tidak ragu-ragu lagi pada 3 doa ini. Antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa da'watul mazlum. Doa orang yang dizalimi diperkenankan. Doa orang yang dizalimi diperkenankan. Ketika kita dizalimi, kita sebenarnya telah mendapat pembelaan daripada Allah. Bagaimanakah pembelaan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita? Kalau kita berdoa, pasti Allah Ta'ala terima. Kalau kita berdoa terhadap orang yang buat zalim kepada kita, pasti Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima. Okey, ni martabat yang pertama. Cuma, kalaulah orang yang dizalimi berdoa, mudarat kepada orang yang membuat zalim, maka dia telah mendapat kemenangan. Dalam satu hadis, yang mana sebahagian daripada ulama hadis menilai hadis ni sebagai hadis dhaif, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ala man zalamahu faqad intasar." Sesiapa yang berdoa ke atas, siapa yang berdoa mudarat terhadap orang yang buat zalim kepada dia, maka sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan. Maksudnya dia telah mendapat kemenangan, dia telah mendapat pembelaan. Maksudnya orang yang melakukan kezaliman kepada dia akan direngangkan kesalahan dia di negeri akhirat nanti, kerana dia telah mengambil orang yang dizalimi telah mengambil hak dia di atas dunia. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah orang yang dizalimi saat itu tidak berdoa mudarat kepada orang yang buat zalim kepada dia, maka dia akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di negeri akhirat nanti, iaitu orang yang buat zalim mesti kena bayar kejahatan yang dia pernah buat kepada orang yang dizalim itu, sekadar kejahatan yang dia buat. Di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw shay'in falyatahallalhu al-yawm qabla an yakuna dinarun wala dirham." Sesiapa yang buat zalim kepada saudaranya, sama ada menjatuh maruah dia ataupun perkara-perkara yang lain, maka hendaklah dia minta halal sekarang sebelum daripada sampai masa harta benda emas, perak, dinar dan dirham tidak berguna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya orang yang buat zalim itu ada kebaikan, maka diberikan kebaikan hak yang ada pada dia kepada orang yang dizalimi sekadar kezaliman yang dibuat kepada orang tersebut. Andai kata kalau dia tidak ada kebaikan, maka diambil kejahatan orang yang dizaliminya, diletakkan ke atas kepalanya dan dihumbangkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga adalah dia tidak berdoa. Lepas tu dalam masa yang sama dia memberi kemaafan. Orang yang memberi kemaafan kepada orang yang membuat zalim kepada dia, sebenarnya dia telah menyerahkan ganjaran pahala dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Orang yang menyerahkan ganjaran pahala dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata, maka sudah pasti orang ini akan mendapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam antara sifatnya sebagaimana yang kita sebut adalah pemaaf. Pemaaf ini bukanlah sifat yang biasa, bukan sifat yang luar biasa. Orang yang buat kepada kita sehingga hancur hati kita, tapi molek-molek ada kita beri kemaafan kepada dia, memang ini adalah sifat yang luar biasa. Dan sifat yang luar biasa ini ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau ya Muhammad di atas akhlak yang cukup besar, akhlak yang cukup mulia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan kepada semua hamba-hamba Allah yang membaca Al-Quran ataupun yang tidak membaca Al-Quran, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah menjadi rasul memiliki akhlak yang cukup luar biasa, akhlak yang cukup mulia. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Abu Dzar, tak silap ingat.
ketika beliau mendengar, ni pada sebelum daripada dia memeluk Islam. Ketika beliau mendengar bahawasanya ada seorang mengajak kepada agama yang baru, riuh di Mekah. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, dia menyuruh saudara lelakinya pergi ke Mekah untuk mencari maklumat tentang lelaki ini. Apakah yang diajar oleh lelaki ini? Apakah dakwahnya? Kemudian saudara lelaki Abu Dzar Al-Ghifari datang ke Mekah. Dia pun cari orang yang nama dia Muhammad. Dia pun dengar apakah dakwah yang diajar oleh orang yang namanya Muhammad. Kemudian dia pun balik berjumpa dengan Abu Dzar Al-Ghifari, tak silap ingat namanya. Lalu Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada saudara lelakinya, apakah yang diajar oleh orang tersebut? Kata saudara lelakinya, dia mengajak kepada akhlak yang mulia. Dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda, bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Diutuskan akan daku untuk aku menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ditafsirkan oleh ulama dengan beberapa penafsiran. Antaranya ditafsirkan oleh Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu wa rahimahullahu taala dengan 3 perkara. Yang pertamanya adalah kaful adha, menahan diri daripada melakukan perkara yang menyakiti kepada pihak yang lain. Tidak dikatakan orang itu memiliki akhlak yang mulia, melainkan dia menjaga diri dia daripada menyakiti pihak yang lain. Sama ada menyakiti dengan mulut atau menyakiti dengan dengan perbuatan. Nabi SAW tidak pernah menyakiti pihak yang lain. Bahkan Nabi SAW sentiasa memberi nasihat kepada para sahabat supaya jangan sekali-kali menyakiti pihak-pihak yang lain dengan perkataan dan dengan perbuatan. Sehingga kan kata Nabi SAW, al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenar-benar orang Islamnya adalah mereka yang selamat orang Islam yang lain daripada kejahatan mulutnya dan daripada kejahatan tangannya. Kata Nabi SAW, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana, al-muslimu akhul muslim. Kata Nabi SAW, jangan kamu saling berdengki, dan jangan saling kamu membelakangi, dan jangan saling kamu menipu, dan janganlah seseorang di kalangan kamu menjual di atas jualan orang lain, meminang di atas pinangan orang lain. Hendaklah kamu, wahai orang beriman, bersaudara. Orang beriman adalah saudara kepada orang beriman yang lain. Orang Islam adalah saudara kepada orang Islam yang lain. Dia tidak boleh menyakiti orang Islam yang lain. Kata Rasulullah, bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahu muslim. Cukuplah seseorang dikatakan melakukan kejahatan ketika dia memandang lekeh, memandang rendah kepada saudara dia yang Islam. Cuba kita tengok Rasulullah SAW mengajar kepada sahabat, menasihati sahabat, jangan sekali-kali menyakiti pihak yang lain, sama ada dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Okey, yang pertamanya adalah menahan diri daripada menyakiti pihak yang lain. Ini akhlak yang mulia. Yang keduanya adalah memberi, suka memberi. Apa yang ada pada dirinya, dia suka memberi kepada orang lain. Sama ada daripada sudut harta, ataupun daripada sudut tenaga, ataupun daripada sudut buah fikiran. Dia tidak kereku untuk menyumbang kepada pihak yang lain. Itu juga termasuk dalam akhlak yang mulia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara sifat Rasulullah adalah la yaruddu sa'ila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak orang yang meminta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika ada seorang perempuan dari kalangan sahabiat Rasulullah, dia buat pakaian,
dia buat dengan tangan dia, dia pun datang hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi tahu kepada Rasulullah, ni pakaian ni aku buat sendiri ni dengan tangan aku untuk aku bagi pakai kepadamu. Ambil Rasulullah pakai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai. Ketika Rasulullah tidak memiliki pakaian yang banyak, Rasulullah memiliki hanya beberapa helai pakaian. Ketika orang perempuan tu bagi buat dengan tangan dia pakaian tu comel sikit, yang Rasulullah boleh pakai ketika ada tetamu-tetamu datang, tiba-tiba apabila Rasulullah pakai, ada seorang sahabat, ada riwayat mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas, ada riwayat mengatakan orang lain, dia tengok Rasulullah pakai pakaian tersebut, dia kata, Rasulullah comel pakaian ni, bagi kepada akulah. Rasulullah kata, insya-Allah aku bagi kepada awak. Sahabat-sahabat yang lain marah kepada dia. Kata, Aumung ni tahu dah Rasulullah tidak pernah menolak orang yang meminta juga daripada Rasulullah benda yang Rasulullah memerlukan. Rasul pun masuk dalam rumah, Rasul pun pecah pakaian tersebut bagi kepada siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hak yang lebih hebat daripada itu lagi, orang tidak meminta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahawasanya orang ini layak untuk diberikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri. Sebagai contoh, saya ada sebagai contoh, saya nak buat satu contoh. Dalam satu hadis yang panjang yang diceritakan oleh Sahal bin Abi Hathmah Al-Ansari. Sahal bin Abi Hathmah Al-Ansari menceritakan satu hadis yang panjang. Dia kata Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud pergi ke negeri Khaybar. Khaybar di Khaybar adalah satu daerah yang dikuasai oleh puak Yahudi. Khaybar adalah satu daerah yang dikuasai oleh puak Yahudi. Yang mana ketika itu Khaybar telah dapat kepada Islam dan ada perjanjian damai di antara penduduk Khaybar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khaybar pada ketika itu menjadi penempatan Yahudi dan menjadi pusat ekonomi Yahudi. Khaybar masyhur adalah tempat yang pertanian dia cukup hebat. Orang Yahudi masa zaman tu senjata dia hebat, lepas tu teknologi pertanian dia juga cukup hebat pada zaman tersebut. Jadi oleh kerana perkampungan Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud susah, tak ada benda, maka didatang Khaybar untuk mencari pekerjaan. Sampai di Khaybar, mereka pun berpecah. Muhayyisah pergi kepada satu tempat, manakala Abdullah bin Sahal pergi kepada tempat yang lain untuk bekerja. Tiba-tiba, Muhayyisah datang berjumpa dengan Abdullah bin Sahal. Dia mendapati Abdullah bin Sahal penuh dengan darah dalam keadaan meninggal dunia. Abdullah bin Sahal dibunuh. Tapi siapa pembunuh tidak tahu. Maka Abdullah bin Sahal datang kepada puak Yahudi. Dia kata, kamu yang membunuh. Muhayyisah pergi kepada puak Yahudi. Dia kata, kamu yang membunuh Abdullah bin Sahal. Jadi Muhayyisah telah menuduh orang-orang Yahudi membunuh Abdullah bin Sahal. Kerana Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah adalah orang Islam. Dan orang Yahudi sebelum daripada itu, mereka berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kalah dalam peperangan tersebut. Mereka kena patuh kepada ketetapan dan hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah. Dan munasabah, puak Yahudi yang membunuh Abdullah bin Sahal. Tapi puak Yahudi tidak mengaku. Maka Muhayyisah balik ke perkampungan dia. Dia pun ajak abang dia nama Huwayyisah, dan dia ajak pula adik kepada Abdullah bin Sahal yang nama dia Abdul Rahman bin Sahal. 3 orang datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhayyisah, Huwayyisah, Abdul Rahman bin Sahal. Apabila datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Muhayyisah ingin bercakap dengan Rasulullah, ingin memberitahu apa hak yang berlaku di Khaybar. Oleh kerana Muhayyisah ni adalah adik berbanding dengan Huwayyisah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka bertiga, kabir, bagi orang dewasa bercakap, biar orang dewasa dulu bercakap. Orang hak yang muda cakap kediam. Utamakan orang dewasa untuk bercakap. Maka kemudian
Huwaisah bercakap. Lepas tu Muhayyisah bercakap menceritakan apa yang berlaku di Khaybar. Kemudian Nabi SAW meminta daripada 3 orang ini untuk bersumpah. Apabila mereka ini bersumpah, maka puak Yahudi perlu membayar diat, perlu membayar pampasan sebanyak 100 ekor unta. Zaman tu kalau orang tu bunuh orang, dia kena bayar 100 ekor unta kepada keluarga pembunuh sebagai pampasan. Dan antara hukum yang diamalkan di zaman jahiliyah dan diterima oleh diterima di dalam Islam adalah ketika ada seorang tu mati di tengah-tengah satu kaum yang ada permusuhan di antara orang yang terbunuh dengan kaum tersebut, kalau keluarga kaum ini menuduh keluarga pembunuh, keluarga orang yang dibunuh menuduh orang kaum tersebut membunuh orang yang dibunuh tersebut, kalau tidak ada saksi, maka keluarga orang yang dibunuh perlu bersumpah sebanyak 50 kali sumpah. Okey, itu adat ataupun hukum yang dilakukan pada zaman tersebut. Jadi apabila mereka bersumpah sebanyak 50 kali, maka orang yang dituduh perlu membayar pampasan. Maka Rasulullah minta daripada 3 orang ni bersumpah sebanyak 50 kali sumpah. Kamu sanggup tak untuk bersumpah 50 kali sumpah? Kalau kamu bersumpah, maka aku akan memerintahkan kepada puak Yahudi supaya memberi pampasan kepada kamu terhadap orang yang terbunuh di kalangan kamu. Maka 3 orang ini tak nak bersumpah. Kerana mereka tidak melihat dengan mata kepala. Mereka takut. Ni sifat orang Islam, ada sifat takwa dalam diri. Mereka tak mau bersumpah. Okey, kalau begitu, aku akan menyuruh puak-puak Yahudi bersumpah sebanyak 50 kali. Zaman dulu, kalau keluarga orang yang terbunuh tidak ingin bersumpah, maka orang yang dituduh diberi kepada mereka peluang untuk bersumpah agar mereka membebaskan diri mereka daripada tuduhan. 3 orang ni tidak terima. Dia kata, Rasulullah, puak Yahudi ni puak penipu, puak jahat. Kalau kita suruh dia bersumpah, dia tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kami tidak setuju untuk diberi kepada mereka bersumpah. Jadi sekarang ni tak ada cara lain. Kalaulah mereka ingin pampasan, mereka kena bersumpah. Kalau mereka tidak mahu bersumpah, maka diberi kepada puak Yahudi sumpah tersebut agar puak Yahudi membebaskan diri mereka daripada tuduhan. Tapi 3 orang ni tidak ingin diberikan sumpah itu kepada puak Yahudi kerana puak Yahudi ni adalah pengkhianat. Baik. Jadi Nabi SAW melihat bahawasanya kes ini tidak akan selesai. Tapi dalam masa yang sama, Rasulullah SAW melihat kesian kepada keluarga orang yang dibunuh. Rasulullah SAW telah menebus, telah membayar pampasan kepada keluarga orang yang terbunuh dengan harta Rasulullah SAW sendiri. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, kata sahabat yang meriwayatkan cerita ini, kata fawadahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qibali. Rasulullah yang membayar pampasan. Banyak mana Rasulullah bayar pampasan? Sebanyak 100 ekor unta. 100 ekor unta kalau kita nilai pada zaman kita lah ni 1 juta lebih. Hampir 1.5 juta. Nilai yang sekarang ni Rasulullah yang bayar daripada harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ini menunjukkan akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia suka memberi kepada pihak yang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita rasa pertemuan kita pada pagi ni di sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya, dan kita mengharapkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu dapat diterjemahkan di dalam kehidupan kita agar kita mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat, agar kita mendapat kedudukan yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih kepada semua hadirin hadirat yang hadir pada pagi yang mulia ini, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan majlis ilmu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma hasin akhlaqana wa wasi' arzaqana
ونوّر قلوبنا. اللهم اهدنا بهداك، اللهم اهدنا بهداك، اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارعون في الخيرات، واجعلنا ممن يسارع في الخيرات، واجعلنا ممن يسارع في الخيرات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.